Ada ke bunga yang menguntungkan? Biasanya, bunga ni cantik dan wangi. Bunga dan wanita dikaitkan dengan emosi, biasanya dijadikan sebagai simbol ataupun pemberian untuk tertentu. Apa kata kita jadikan bunga emas berketurunan 999 iaitu jongkok emas sebagai hadiah ataupun simbol tanda penghargaan kepada sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 7 sebab yang perlu kita faham sebelum menjadikan emas sebagai aset kita. Yang pertama, emas tiada pendapatan. Yang kedua, beli emas mesti kita dapat emas fizikal tu. Yang tiga, beli emas untuk simpanan jangka masa panjang lebih 2 tahun ke atas. Yang keempat, harga emas naik secara purata 10% setiap tahun. Yang kelima, kita kena faham beli emas duit tak habis. Yang keenam, bila waktu terbaik beli emas, kita kena pastikan. Yang ketujuh, bila waktu terbaik untuk sesuai jual semula emas kita. Dengan simpanan akaun Get Public Gold, setiap wanita mampu memiliki kedua-dua bunga emas dan fresh flower ini. Apa tunggu lagi? Klik beg biru untuk bimbingan lanjut simpanan emas akaun Get Public Gold. Jom simpan emas hari ini.